Jom tengok soalan ni. Soalan ni dari Selangor 2024, set 1, kertas 1, soalan 12A. So, tajuk dia adalah taburan kebangkarian. So, diberitahu kami dalam satu tinjauan tidak peti 3 daripada 4 bagi tayar kereta jenama A mempunyai jangka hayat lebih 4 tahun. So, satu sampel dia mempunyai N tayar kereta lah. Jenama A tu dipilih secara awak. So, jika kebangkarian semua tayar kereta bertahan lebih 4 tahun, ialah ni. Dia minta kami cari nilai N. Okay. So, kebangkarian dia untuk peristiwa tayar kereta jenama A tu bertahan lebih 4 tahun. Okay. So, sini kami cari kebangkarian dia tahan lebih 4 tahun. So, ya 3/4. Okay. So, bermaksud Q dia adalah 1/4. Okay. So, sekarang dia ada N biji mah. Okay. So, bermaksud kebangkarian bagi X sama dengan N sama dengan 0.5625. So, sini guna formula. So, bermaksud NCN lagi 3/4 power N lagi 1/4 power 0. So, we'll get this. Okay. So, bahagian ni kami akan dapat 1. Bahagian ni kami akan dapat 1. So, bermaksud 3/4 power N kami akan dapat ini. Okay. So, 3/4 M sama dengan 9/16. So, 3/4 N sama dengan 3/4 power 2. Okay. So, sini sebab N so, sini N ialah 2 lah.